Dia bergema. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berkumpul pada petang yang berbahagia ini, dan sebenarnya ada bercampur baur sebenarnya perasaan. Kita gembira kerana kita dapat bertemu semula dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang pernah kita berkhidmat sekali. Pada waktu yang sama kita juga berasa sedih kerana sebahagian daripada kita sudah tidak dapat bersama kita lah. Dr. Isnin ini pensyarah saya tahun 80, mengajar biologi di Dewan Kuliah D masa itu. Sudah pastilah dia tak kenal saya sebab saya mengalami metamorfosis. That's the term you taught us dalam biologi. Prof. Yusuf ini orang yang saya report duty pada tahun 1985 sebagai tutor. Soalan pertama saya ingat Prof. Yusuf tanya saya bila dah pergi register. Saya ingatkan saya jadi tutor pengembangan, tapi Datuk Sulaiman suruh saya pergi communication. Jadi pergi report duty dekat Ketua Jabatan Komunikasi, Prof. Yusuf masa itu. Bila report duty, Prof. Yusuf tanya saya soalan ni, you semayang tak? I still remember it. That's the question. You semayang tak? Dia tanya saya. Barangkali sebab dia nampak masa itu kan macam saya minta semayang. Memang nampak. Jadi saya rasa gembira sungguh lah hari ini sebab ada guru-guru saya. Datuk Fadilah ni my training partner. Banyak tahun juga kita terlibat dengan training agensi luar. Sebenarnya PPPL ni kita mendepani waktu. Saya masih lagi berkhidmat dengan UPM lah walaupun dah pensiun. Ini tahun ke-41 saya di UPM. Dan masih lagi dalam jawatankuasa penulisan plan strategi UPM. Ini minggu depan kita ada meeting lagi. Apa benda yang kita tulis dalam plan strategi itu sebenarnya sudah pun dibuat oleh PPPL. Sebab tu saya kata kita ni way ahead of our time at the time. Umpamanya bila bercakap soal internationalization, pengantarabangsaan, PPPL dah ada daripada dulu lagi. Apabila saya join PPPL lagi, kita dah ada international student, kita dah ada macam tadi kan penganjuran bersama, conference dan sebagainya. So benda yang diperkatakan itu, benda yang dimasukkan dalam strategic planning itu sebenarnya sudah bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Ramai orang juga tak tahu bahawa kita di PPPL ini started dengan adanya hotel lama sebelum universiti lain ada hotel. Cuma ialah UPM ni bila kita hebat, kita tengok universiti lain tak hebat, kita tutup lah sebab kita malas lah hebat pada orang lain kan. Kita ada hotel. Masa itu hanya kita dengan ITM sahaja yang ada hotel. The Hotel and Catering. UUM belum ada, Universiti Petronas ni pun belum ada, Universiti Tenaga belum ada, tapi kemudian ni kita tutup. Saya berpandangan majlis pada petang ini tak akan mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak adanya idea dan kesungguhan daripada beberapa orang. Yang pertama sekali Datin Kiriah kita, ini cetusan daripada idea dia dengan Cik Mat Saleh dan juga saudara Anwar Pairan. Inilah orang-orang yang memberikan idea dan kesungguhan. Siapa dia? Norizan. Dia dah berdiri lah tu. Marah saya. Seingat saya 2 tahun lepas pun kita ada satu perhimpunan di yang lebih kosong. 2 tahun ke 3 tahun? 2023, 3 tahun dah. Tak apa, kita terlupa sebab kita ni bukan muda dah yang ada dalam ni. Terlupa itu perkara biasa. So 3 tahun dulu we had once our reunion, dan tahun ini alhamdulillah kita berjaya. Mungkin insyaAllah setahun 2 lagi kita akan buat semula. Sebab dalam saya bercakap dengan beberapa orang ketua PTJ,
mereka masih lagi sebut tentang kejayaan PPPL, consolidate sesama ahli. Walaupun kita ni dah tiga dekad boleh kata dibubarkan lah, disusun semula dibubarkan, kan? Tetapi pertanian kita tidak pernah terbubar. Ya, PPPL ini masih lagi, walaupun entitinya tidak wujud sebagai salah satu jabatan lagi ataupun satu pusat lagi di UPM, tetapi masih lagi kita punya persahabatan itu sekukuh dulu. Jadi beberapa ketua PTJ sebut mereka nak buat macam PPPL pun tak berjaya. Sampaikan T-Club pun tak berjaya. T-Club not faculty level, department level pun tak berjaya. Tapi kita saya tak pasti apa formula yang ditinggalkan oleh senior-senior kita ini. Sampaikan ya kita berjaya setiap hari Rabu yang kita ada moral. Selat moral ya. Selasa dan Jumaat. Yang more-more tu memang sampai sekarang orang tak boleh nak tiru lah. Jadi kalau ada salah silap, saya bagi pihak Jawatankuasa secara ad hoc ni yang merancang dan melaksanakan perhimpunan ini, mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia dan berikan kita peluang dan ruang untuk bertemu semula pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Dato' Dr. Muhammad Zamri. Saja nak beritahu nak tengok dia dengar ke tidak. Okey, jadi saya rasa dengan itu